bila harga emas naik, selain daripada kita ambil duit lebihan, kita ada pilihan untuk tebus sebahagian. Okey, kita tengok satu contoh. Katakanlah di antara surat-surat yang kita ada ni, kita tengok satu surat. Di dalam ni kita ada surat yang mana ada 100 gram. Kita klik kan untuk kita lihat. Katakanlah tarikh gadaian emas ni 100 gram ialah pada 2/3/2026. Pada masa tu harga RM500. Jadi nilai marhun ialah RM50,000 dan pembiayaannya ialah RM40,000. Berdasarkan daripada pembiayaan yang diberikan oleh Aranu berkenaan. Okey, katakanlah selepas sebulan. Kita klik kat sini, tambah untuk urus niaga, kemudian kita expand. Pada 2004 dengan berat emas 100 gram, dia naik daripada RM500 kepada RM500, RM550. Jadi kita dapati bahawa pembiayaan baru telah meningkat daripada RM40,000 kepada RM44,000. Jadi kita nampak di sinilah terdapat lebihan setelah RM40,000 dibayar pembiayaan lama, ada kelebihan sebanyak RM4,000. Jadi sepanjang 31 hari emas ni berada di Aranu, maka jumlah upah simpan ialah 433.15. Jadi kita dapati bahawa ada lebihan sebanyak RM3,566.85. Jadi kita boleh ambil lebihan ni. Tapi kalau kita lihat di bawah, lebihan tunai sebanyak RM3,566.85 ni, kita boleh tebus sebahagian 8.11 gram, iaitu kita boleh tebus di antara 8 gram ataupun 9 gram. Jadi apa jadi kalau kita tebus 8 gram? Jadi kita lihat sini, bila kita tebus 8 gram, maksud dia emas yang berada di Aranu dah berkurangan 8 gram, jadi tinggal 92 gram. Jadi kita masukkan 92 gram, kita dapati bahawa kita akan ada lebihan lagi RM46. Jadi kat sini kalau kita tebus 9 gram, maksudnya bakinya adalah 91 gram. Maka kita perlu tambah lagi RM393.15. Jadi kat sini kita nampak bahawa kat sini bila ada duit lebihan, kita ada pilihan sama ada untuk tebus sebahagian ataupun sekarang ni kita ambil duit lebihan berkenaan. Jadi kalkulator ini membantu untuk anda menentukan berapakah jumlah gram emas yang anda boleh tebus. Kalau tengok sini, kita letakkan nilai yang asal 100 gram, maka kita kira, kita akan dapati bahawa di bawah ni menunjukkan memamparkan bilangan emas yang kita boleh tebus di antara 8 hingga 9 gram. Kalau kita nak masukkan 8 gram, maksud dia baki emas di Aranu tinggal 92 gram, maka kita akan ada lebihan RM46. Tapi kalau kita tebus 9 gram, baki di Aranu tinggal 92 gram, maka kita perlu tambah lagi duit, kita top up banyak RM393.15. Jangan lupa subscribe kalkulator Aranu untuk kemudahan anda. Di samping juga anda boleh merekodkan surat-surat anda ke dalam kalkulator Aranu ini. Bila dah siap, kita simpan dalam kita punya surat. Jadi sekarang ni baki emas kita, bila kita dah keluarkan sebahagian, tinggal RM241 daripada surat-surat kita yang lama. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.